Jadi, apakah tindakan anda? Ini yang paling penting. Okay, apa yang paling penting? Tindakan anda dah cuba macam-macam perniagaan, tapi masih lagi tak jumpa yang sesuai. Jangan risau tuan. Kali ini, kita akan jadikan satu ikhtiar terbaik untuk anda atasi masalah kewangan anda. Okey, insyaAllah. Jadi sama kita teruskan. Saya ingin menyerahkan orang yang bertanggungjawab untuk memberi anda segala maklumat berkenaan dengan peluang pada malam ni, insyaAllah. Dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput tak lain tak bukan kita punya top 3 leader, top 3 earner. Tak lain tak bukan Coach Fairuz. Dipersilakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan semua? Okey, saya terus kepada matlamat asal kita, iaitu kita nak mengetahui ataupun kita nak lebih mendalami apa yang sepatutnya ataupun apa yang telah dibincangkan ataupun sebagai mukadimah Sifu Abbas tadi. Apapun terima kasih kepada Sifu Abbas, ice breaking sambil-sambil tunggu orang tadi sebenarnya. Daripada 41 orang tadi kita drag, kita delay. Sekarang dah ada 66 orang, saya akan pergi secepat mungkin dan sepaham yang mungkin. Okey, baik. So, hari ni kita, bila kita dah tahu, kita perlu jaga kesihatan, kita perlu ada, kewangan, kita perlu ada keberkatan. Kita akan lebih, mencari satu platform yang tepat, yang betul, untuk kehidupan hari ini dan juga akan datang. Jadi, kita memilih platform Volten International, yang mana hari ini dia berasal daripada negara Malaysia. Kalau kita lihat bangunan itu, ialah bangunan ataupun HQ, Ibu Pejabat Volten International di Seksyen 15 Shah Alam, yang telah diberi secara tunai, dibeli secara tunai ketika tahun ataupun pada tahun 2021, yang mana ketika itu negara Malaysia ataupun boleh dikatakan seluruh dunia mengalami masalah COVID, ramai bisnes tutup, yang besar kecilkan size bisnes, yang ada pekerja ramai terpaksa buang pekerja. Malah hotel-hotel 5 star semua gulung tikar, ramai pekerja kena buang kerja. Tapi ketika itu Volten beli bangunan tunai sekitar anggaran 15 juta, termasuk kos inovasi dan sebagainya. Ini menunjukkan satu syarikat yang luar biasa, luar biasa. Ketika orang lain turun, dia naik. Inilah dia, Volten International. Bagian tepukan virtual kepada syarikat kita. Baik. Seterusnya pengasas kita, ini adalah kita punya pengasas, founder kita, Datuk Ismail Encik Ani, yang dulu tidaklah ada Datuk di pangkalnya, Ismail Encik Ani sahaja, Tuan Ismail Encik Ani, orang biasa. Beliau bukan orang yang ada dapat duit pencen kemudian buka syarikat MLM. Beliau bukan orang yang maksudnya menjadikan bisnes ini sebagai anak angkat. Malah ini adalah baby dia, bisnes yang dia paling sayang. Sebab dia memang bermula daripada industri ini daripada muda. Turun bas, naik bas, tidur dekat RNR, tidur dekat bus stop, itu biasa. Beliau sudah lalui semua susah payah itu dan akhirnya beliau berjaya. Dan seperti orang lain, jika aku ada satu peluang, aku akan buka perniagaan aku sendiri, tapi mesti lebih baik daripada perniagaan yang sedang dia lalui. Jadi ketika Datuk Ismail nak decide untuk buat bisnes dia sendiri, dia dalam syarikat yang sebelum ini, pendapatan beliau 1 tahun mencecah 6 juta setiap tahun, kurang lebih 1 tahun 500,000 ke atas pendapatan beliau. Maksudnya beliau top 1 di beberapa syarikat selama 10 tahun, dan selepas itu beliau decide untuk buka perniagaan sendiri yang diberi nama Volten International, yang mana Vol itu adalah singkatan kepada volume, 10 itu adalah 10, bermaksud beliau berhasrat untuk buka bisnes ini sehingga ke 10 buah negara ASEAN, dan hari ini tercapai. Jadi kalau kita lihat Volten International adalah syarikat yang berdaftar dengan syarikat dengan Akta Jualan Langsung Malaysia, dan juga merupakan ahli di dalam Direct Selling Association Malaysia. Dan anugerah-anugerah yang syarikat terima ialah merupakan anugerah yang diimpikan oleh banyak syarikat networking di Malaysia ni, tuan-tuan dan puan. Malah syarikat antarabangsa juga mengimpikan impian anugerah-anugerah yang telah syarikat capai. Kalau kita lihat anugerah SME Best Brand E-Branding Award, Brand Leadership ini dicapai ketika pada tahun 2021. Bermaksud pencapaian ini bergaris panduan pada ketika COVID, tuan-tuan dan puan. Ini adalah satu anugerah yang diimpikan banyak syarikat, walaupun syarikat yang dah beroperasi 20 tahun ke atas masih belum dapat anugerah-anugerah ini, tapi syarikat Volten dalam tempoh 2-3 tahun telah capai, dan ketika pandemik, tuan-tuan dan puan, ini luar biasa. Okey. Seterusnya, di Malaysia syarikat telah memiliki beberapa buah cawangan, iaitu di Ipoh, Sungai Petani, Melaka, Johor Bahru, yang diuruskan sendiri oleh syarikat. Syarikat Volten International tidak seperti syarikat networking yang lain yang mana buka cawangan-cawangan ataupun buka pusat pengedaran yang dikendalikan oleh ahli. Ini akan membuat satu situasi permasalahan dari segi keputusan stok. Stok tak cukup. Kalau ahli yang handle, stok jadi tak cukup. Stok jadi bias. Grup dia ada kopi, grup orang lain tak ada kopi, sebab dia nak cover sale grup dia dan sebagainya. Jadi itu tidak adil. Jadi syarikat ada pengalaman itu, jadi syarikat ambil keputusan dia yang sendiri handle pusat-pusat cawangan ini, dan alhamdulillah setakat hari ini tidak pernah putus stok dan adil. Semua orang datang, semua dilayan sama. Dan bangunan-bangunan ini syarikat beli tunai.
ya, syarikat beli cash, ya, ini adalah satu signal bahawa syarikat ingin bisnes jauh dan juga syarikat nak pergi lebih lama lagi, ya. Kalau nak berniaga kejap-kejap, dia tak perlu beli bangunan tuan-tuan, cukup, ya. Anytime kalau tak okey dia boleh tutup. Tapi bila dia beli bangunan, inilah satu signal ataupun satu jawapan untuk kita, bisnes ini akan pergi jauh. Itulah dia. So, selain dalam Malaysia, syarikat juga ada membuka di ke-10 buah cawangan di negara lain, iaitu di dalam negara ASEAN, yang mana syarikat telah masuk legal, ya, masuk dengan sah, bukan try and error, ya. Saya pernah dulu di dalam syarikat-syarikat yang lain, ya, beberapa buah syarikat saya pernah cuba bawa produk syarikat itu ke luar negara, ya. Bila cakap tentang bila nak buka cawangan, katanya pergi dulu buka sale, kalau ada 100,000 jualan baru kita akan buka. Maksudnya nak gunakan duit sale kita itulah, nak gunakan untuk buka cawangan dekat sana. Ya, alangkah berisikonya kita waktu itu kita masuk tidak legal. Bila-bila masa kena tangkap masuk penjara. Ya, kalau tak kena tangkap pun duit sale kita itulah dia invest semula untuk buka dia punya cawangan dekat sana. Tapi Voltan, tuan-tuan dan puan, kalau contoh di Thailand, baru-baru ni saya pergi ke branch di Thailand, 7 tingkat depan mata saya, ya, di tengah kota Bangkok, syarikat beli tunai. Ya, bangunan ini syarikat beli cash, tuan-tuan dan puan. Dan juga di Indonesia, Cambodia, dia juga syarikat beli 1 juta USD harganya. Syarikat beli tunai, dan juga di cawangan-cawangan yang lain. Yang mana kita tidak dibenarkan bawa bisnes di negara yang tidak ada cawangan. Kerana itu akan menunjukkan reputasi yang tidak baik tentang syarikat. Berbeza sangat kalau kita tengok dengan syarikat-syarikat yang lain yang sebelum disuruh pergi jual dulu, buat dulu, nanti okey baru buka. Beza dengan perempuan. Inilah syarikat yang bertanggungjawab, inilah syarikat yang betul-betul menjanjikan masa depan yang cerah di Voltan International.